Kita menerima beberapa laporan tentang kehilangan ciptaan terkini di Cyberraya. Setakat ini, pelakunya masih belum dikenal pasti. Nombor siri ciptaan tak dapat dikesan dalam kawasan Cyberraya. Berkemungkinan telah dibawa keluar dari Cyberraya. Wush. Apa ni Zin? Banyak barang aku hilang. Macam mana kau buat kerja ni? Sabar Osman. Kami tengah berbincang tentang kes ni. Kami akan selesaikan masalah ni secepat yang mungkin. Beri kami sedikit masa lagi. Kalau bukan disebabkan kau Zin, aku mansuhkan je organisasi mengarut ni. Habiskan duit aku je. Mari sini aku. Sabar Jin. Sikapnya mungkin kasar, tapi dia tahu apa dia buat. Kita takkan ada di Cyberraya kalau bukan sebab dia yang membina bandar ni. Harap kamu semua dapat bersabar dengan sikapnya. Iya, ada ciptaan tercanggih baru yang hilang. Baik, kami akan segera ke sana. Banyak juga mereka ambil. Jumpa apa-apa yang pelik? Sangat pelik. Langsung tak meninggalkan apa-apa kesan. Macam mana mereka boleh masuk dan keluar tanpa dikesan? Takkan mereka boleh angkat barang begitu berat? Tuan, kami jumpa sesuatu di luar kawasan.